Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 Julai 2026. Okey, hari ini kita buat batas. Batas ni dah siapkan dalam 2-3 lipas. So hari ini kita akan tanam kangkung dalam baris ni untuk makanan kita lah. Di belah sana kita ada buah kangkung untuk makanan itik dan juga ayam. Belah sana. So di belah sini kita dah siap dah tanam pokok jagung. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris utama, 1 baris panjang. So ada 7 batas untuk kita siapkan untuk tanaman jagung. Dah siap dah. Tunggu dia tumbuh lah. Dan syukur Alhamdulillah sekarang ni musim hujan. Kita harap cuaca yang baik macam ni akan memberi kebaikan kepada tumbuh-tumbuhan kita. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pokok kangkung, ada benih pokok kangkung. Dia punya biji macam ni. So kita dah siapkan banduan ni, tempat untuk tanaman. Kita cuba taburkan lah. Kangkung ni memang mudah ditanam dan dia boleh dapat hasil yang berterusan. Sekali kita tanam, kita boleh dapat hasil yang panjang. Kita cuba tabur, kita akan tanam balik lah. Kita akan tutup dan kita pupuk dulu. Dulu tapak ni lah tapak tanaman jagung. Jagung pun dah habis. Sekarang ni kita ganti dengan pokok kangkung. Kangkung ni pun